bagi mereka yang nak menginap di hotel bajet ini, ada tulis tu Riverside Hotel. Ini restoran yang sedang saya cari, iaitu restoran Syed Ali. Ini di gerai Mama. Hari ini saya baru selesai makan di restoran Syed Ali. Ini ialah terdapat pemandangan muara sungai. Ini dia, kita tengok ada ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di luar sana, di mana juga anda berada, semoga berada dalam lindungan Allah selalu. Alhamdulillah, semua kerja yang diamanahkan kepada saya pada pagi ini telah pun selesai, dan saya baru saja balik ke Hotel Sri Malaysia. Dan pada petang ini saya nak berjalan-jalan ke Bandar Mersing. Kini saya berada di Tanjung Gemuk dalam perjalanan menuju ke Mersing. Jadi cuaca pada petang ini begitu cerah. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat, pada pagi tadi hujan renyai-renyai di kawasan, terutamanya di Jalan Tanjung Penyabung dan juga di kawasan Penyabung Warisan Endau Resort. Jadi pada petang ini saya meneruskan perjalanan untuk menuju ke Bandar Mersing. Jadi jarak yang saya perlu lalui daripada Endau ke Mersing lebih kurang 35 km. Jadi mengambil masa lebih kurang 30 ke 40 minit, bergantung kepada keadaan dan situasi jalan yang akan saya lalui. Alhamdulillah, saya melalui beberapa buah perkampungan dan kini saya berada di Endau, dan saya terus menuju ke Bandar Mersing. Jadi sahabat-sahabat, kalau kita perhatikan di sebelah kanan dan kiri sepanjang perjalanan ini, kelihatan bangunan-bangunan perniagaan ada di kawasan ini, dan juga kawasan-kawasan perkampungan. Ini kita tengok keadaan cuaca tak begitu mengizinkan. Jadi kita tengok dekat sini cuacanya hujan renyai-renyai. Jadi saya kena membawa perlahan-lahan dalam keadaan hujan seperti ini. Jadi jalannya agak cantik dan lurus, dan kita perhatikan itu ke Mersing ada 35 km lagi. Ini ialah jalan menuju ke Mersing. Sebenarnya kehadiran saya ke Penyabung Warisan Resort ini ialah untuk membuat survey, khususnya bagi mendapatkan sebut harga dan juga kemudahan-kemudahan yang ada di kawasan tersebut. Alhamdulillah, akhirnya saya berjaya untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan bagi membolehkan ahli keluarga kami untuk membuat hari keluarga. Sebenarnya beginilah, setiap tahun kami akan membuat hari keluarga, terutama sekali hari keluarga yang telah dirancang setiap tahun. Jadi ini merupakan hari keluarga yang kelima, dan hari keluarga yang pertama kami adakan di Muar. Hari keluarga yang kedua kami adakan di Linggi. Hari keluarga yang ketiga kami adakan di Nelayan Resort Pangkalan Balak. Hari keluarga yang keempat kami adakan di Cincin, Tasik Cincin, Melaka. Dan kini yang kelima, kami telah mengubah haluan ke arah pantai timur, khususnya di Mersing. Jadi tanggungjawab yang diberikan kepada saya adalah berat bagi membolehkan hari keluarga yang dirancang berjalan dengan lancar. Jadi saya terpaksa berkorban
korbankan masa, korbankan wang ringgit bagi membolehkan apa yang dirancang berjaya dan membolehkan ahli keluarga kami berkumpul dan dapat mengeratkan hubungan silaturahim yang sekian lama telah terjalin. Okey, jadi kalian perhatikan dekat sini bahawa banyak kenderaan di Bandar Mersing ini. Jadi saya nak masuk ke Bandar Mersing, jadi saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat untuk melihat di sini. Tu ada Mersing terus. Ini perjalanan ini. Ni sebelah ni pun ada kedai makan ni. Ni kedai makan tom yum ke apa. Ya, saya tunjukkan di hadapan itu. Semakin menghampiri Bandar Mersing pada waktu petang. Alhamdulillah, akhirnya saya telah pun sampai ke Bandar Mersing. Jadi perjalanan selama lebih kurang setengah jam tu tidaklah membosankan. Dan kini saya berada di jalan menuju ke Bandar Mersing. Jadi suasana pada petang ini cukup indah sekali dan tidaklah begitu banyak kenderaan yang lalu lalang di kawasan ini, khususnya di kawasan jambatan yang saya tunjukkan ini. Jadi untuk makluman sahabat, di hadapan sana itu ada bulatan, dan sebelum kita masuk ke Bandar Mersing kita kena melalui bulatan itu. Jadi Bandar Mersing ini pada waktu petang tidak begitu banyak kenderaan dan tidaklah sesibuk sebagaimana hari-hari tertentu. Jadi kelihatan begitu nyaman sekali, dan saya sedang melalui kawasan yang berhampiran dengan kawasan hentian terminal untuk pelancong-pelancong yang akan menuju ke Pulau Tinggi dan juga Pulau Tioman. Jadi beginilah keadaannya jalan pada waktu petang ini. Dan kalau sahabat-sahabat perhatikan di hadapan sana itu ialah kita akan menuju ke kawasan taman rekreasi di Bandar Mersing. Keadaannya adalah begitu tenang sekali dan kelihatan suasana di waktu petang di Bandar Mersing seperti ini. Ya, saya sebenarnya sedang mencari kawasan ataupun restoran untuk saya menikmati makan malam. Suasana di Pasaraya depan di Bandar Mersing. Ini kedudukannya seperti yang saya tunjukkan ini. Ini saya tunjukkan lagi keadaan Bandar Mersing pada petang ni. Jadi tak begitu sibuk, tapi banyak kenderaan ni pada petang ini. Ini jalan satu hala. Di hadapan tu ada hotel budget. Jadi kita tengok dekat situ ada hotel. Bagi mereka yang nak menginap di hotel budget ini, ada tulis tu Riverside Hotel, ada dekat sini. Dan di sebelah Riverside Hotel ini, ni ada restoran. Ni restoran yang sedang saya cari, iaitu Restoran Syed Ali. Cuba di Restoran Syed Ali pada petang ini. Di restoran ini terdapat pelbagai jenis menu yang ditawarkan. Antaranya ialah nasi goreng, mie hon goreng, kuih tiaw goreng. Begitu juga nasi kanda serta tose dan juga roti canai. Selain daripada itu, minuman panas dan minuman sejuk juga ada dijual di sini. Jadi kita boleh mencuba pelbagai jenis menu di restoran ini. Saya baru selesai makan di Restoran Syed Ali, dan di sebelah tu ada hotel. Jadi di bahagian sebelah restoran ni, ni ialah terdapat pemandangan muara sungai.
Ni dia, kita tengok ada feri pada waktu petang di Bandar Mersing. Ni kedudukan ferinya. Itu ada Aura, dan sana tu ada lagi satu ferinya. Inilah situasi feri di Bandar Mersing pada petang ini. Ini suasananya di bahagian muara Sungai Mersing kat sini. Okey, jadi inilah suasananya pada waktu petang seperti yang saya tunjukkan. Okey, saya telah selesai makan di restoran Syed Ali. Apapun, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini. Jumpa lagi.